Malaysia menang besar dalam kes yang melibatkan Sulu. Nak faham isu ni, kita start dari akar lah, sebab ada isu pasal perjanjian dan juga penafsiran. Sekitar 1450-an gitu, bermulanya sebuah kesultanan yang bernama Sulu. Diorang ni muncul sebagai naungan Brunei terlebih dahulu. Tapi bermula tahun 1578, Sulu merdeka. Cuma, zaman tu jugalah adalah zaman yang mana Sepanyol datang daripada arah timur nak melanggar Filipina. Dah datang satu penjajah, tak lama lah sebelum zon ni menjadi medan konflik melibatkan Belanda misalnya. Kemuncaknya tu, Sulu jatuh diserang Sepanyol. Hancur habis ibu negara Jolo tu. Nak elak kemusnahan dan juga pembantaian susulan, Sultan Muhammad Pulalul Kiram tandatangani perjanjian bersama Sepanyol pada 30 April 1851. Cuma ni first perjanjian yang ada masalah berkaitan dengan penafsiran. Sepanyol kata Sultan Kiram dah terima yang Sulu tu dah jadi kedaulatan Sepanyol. Tapi Sultan pula cakap perjanjian ni tak lebih daripada perjanjian persahabatan yang mana kuasa Sepanyol tu ada tetapi terhad. Masalah ni jujurnya kecil. Kemenangan Sepanyol kat sini adalah kemuncak kuasa mereka. Mereka nak jatuh dah time ni. So kita jam lah ke 22 Januari 1878. Sulu buat persetujuan dengan Gustav Overbeck, seorang pedagang bagi pihak British. Under persetujuan dengan Overbeck dapat kuasa penuh ke atas tanah-tanah Sultan di timur laut Borneo. Again, masalah tafsiran. Kalau tengok geran Jawi ni yang dicap Moho Sultan, ada tertulis kat situ, sudah kuredai pajakan bla 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 kepada Gustavus Baron von Overbeck yang tinggal dalam negeri Hong Kong dan Alfred Dan Esquire yang tinggal dalam negeri London sampai selama-lamanya sekalian perintah. Bermakna daripada Said Sultan, tanah ni dah dipajak kepada British selama-lamanya. Kalau Sulu nak tebus balik, boleh tapi kena bayar. Tapi ikut British, ini sebenarnya bukannya pajakan. Ini cession. Bererti Sultan dah pun buat penyerahan kuasa. Kat sinilah punca berlakunya pertikaian pada perjanjian. Sulu tak tebus balik tanah Sabah tu. Kehancuran mereka bermula saat Sepanyol hancur. Macam mana bila satu penjajah jatuh, tanah tu tak merdeka? Well, biasanya bila satu penjajah jatuh, satu lagi naik. Pada 10 Disember 1898, Amerika terajang Sepanyol daripada kemuncak kuasa. Ni titik permulaan Filipina jatuh ke pangkuan Amerika. Dengan pengaruh kuat ke alam timur, Amerika bergerak hentam Sulu 4 tahun kemudian. Sulu tak dapat sustain langsung. Awal abad ke-20 tu memang sangat penting. Pada 22 April 1903, Sultan Jamalul Kiram kedua buat satu lagi perjanjian dengan British di Sandakan. Perjanjian ni selesaikan segala masalah penafsiran. Bahasa kuredoi pajakan tu telah pun ditukar ke kuredoi, here we go, menyerahkan. Jadi agreement 1903 tu officially tanah Sabah tu dah pun diserah Sulu ke British secara bersempadan, defined cession. Jelas lagi tuntas. British naikkan bayaran pajakan tu dari $300 yang tertunggak sebenarnya ke $5,300. Then ada suatu lagi perjanjian Sultan Jamalul Kiram kedua tanda tangani, kali ni pada 22 Mac 1915 dengan Amerika Syarikat. Hentaman Amerika tu terlalu kuat, maka Sultan masuk Carpenter Agreement yang baginda serah semua kawalan wilayah. Amerika pegang semua wilayah Sulu yang berbaki tu. Sabah tak include sebab dah pun diserah ke British pada tahun 1903. Bila semua kekeliruan ni dah selesai, British bina State of North Borneo ni, maka pembentukan Pra-Sabah tu dah pun jelas. Filipina cuba buat claim mendakwa Sabah tu milik mereka atas bahasa pajakan kan, kuredoi pajakan, dan mana Filipina anggap diri mereka tu negara pewaris untuk Sulu, mereka anggap ni masih lagi pajakan lah. Tapi agreement 1903 tu dah pun tuntas. Sulu dah serah tanah ke British dan 60 tahun selepas agreement tersebut adalah pembentukan Malaysia. North Borneo yang merdeka tu menjadi Sabah. Ini titik perseteruan antara Malaysia dan juga Sulu disebabkan agreement 1903 tu dah ada bayaran. Malaysia yang jadi negara pewaris tu secara langsung galas tanggungjawab nak bayar lah. Masalahnya Sultan Jamalul Kiram kedua tu tak ada waris. Tiada putera mahkota. Ketujuh-tujuh anak tu adalah anak perempuan. Jadi takhta sampai ke adiknya Raja Muda Muwalil Wasid yang sebelum ditabalkan dah kena Not a problem. Malaysia melepaskan cek tu kepada sebuah badan guaman yang mewakili pewaris-pewaris Sultan Jamalul Kiram kedua tu lah. Settle masalah dan benda ni tak diganggu sampailah tahun 2013 apabila segerombolan puak sudu pergi serang Sabah atas arahan
orang tua ni. Dia ni salah seorang yang mendakwa diri pewaris takhta Sultan Jamalul Kiram kedua. Nama dia pun Jamalul Kiram juga. So Jamalul Kiram ketiga lah kononnya. Dia orang kalah teruk. Tapi at what cost? Ambil masa sikit. Tengok wira-wira negara ni, 10 orang kita gugur di medan perjuangan angkara perosak-perosak Sulu ni. Dah Sulu seram, Malaysia pun stop bayaran. Jamalul Kiram ketiga tu pula bukannya satu-satunya pihak yang dakwa dirinya pewaris takhta. Ada 7 orang gitu yang lain. Mereka decide untuk saman kerajaan Malaysia sebab langgar kontrak. Kata mereka tiada kena-mengena pun dengan serangan 2013 tu. Lalu saman difailkan kat High Court of Madrid yang melantik Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara. Stampa pada 25 Mei 2020 menangkan geng Sulu. Tapi pelantikan dia ni rupa-rupanya tak sah sebab Malaysia tak memberi sebarang persetujuan pun. So kemenangan Sulu tu terbatal. Madrid High Court sendiri declare pelantikan Stampa tu tak sah. Stampa dalam usaha nak pintas Madrid High Court, dia decide untuk pindahkan urusan timbang tara tu daripada Sepanyol terus ke Perancis di Paris. Dan kat Paris pada Februari 2022, dia menangkan geng Sulu, isytiharkan yang Malaysia hutang $14.92 bilion kat pewaris-pewaris Sulu. Geng Sulu kelang kabut, nak cuba mereka nak rampaskan aset-aset Malaysia kat Perancis, kat Belanda, kat Luxembourg. Kira mereka nak sita lah bagi 15 bilion tu lah, senang kata hampir-hampir 15 bilion tu mereka nak sita dalam bentuk aset. Guess what? Tak lepas. Usaha tu gagal sebab Malaysia menang kat Court of Appeal di Paris pada 6 Julai 2023. Ini kira mahkamah rayuan lah. Dan mahkamah rayuan ni berkata Stampa tak ada kuasa nak selesaikan pertikaian ni. 6 bulan kemudian, Stampa diheret ke mahkamah sebab rupanya dia tak qualified nak jadi penimbang tara di Sepanyol. Dia kemudian dihumban dalam penjara selama 6 bulan sekaligus diharam bekerja selama setahun. So, Sulu dah tak ada Stampa dah. Kes mereka pun dah tergantung. Dan pada 10 Disember 2025, Malaysia skor 1 lagi gol. Mahkamah Rayuan Paris tu batalkan habis semua benda yang Stampa putuskan. Tak cukup batal, Mahkamah Rayuan tu juga perintah konon-konon pewaris takhta ni bayar Malaysia €200,000. Kira mereka kena tanggung segala kos Malaysia ni lah. Senang kata, they don't have a case. Ulasan ni menyimpulkan yang don't mess with Malaysia. Kalau suka, jemput follow untuk ulasan isu-isu akan datang.